masuk ke taksi mau tak itu bulan dua apa lah dua kaki situ 3 bulan. Jadi untuk mereka cerita satu hari itu cerita dia kadang-kadang keluar lah cari rezeki atau kita tengok video lah dia keluar dalam 3 hari 2 kali produk terganggu bisi, masa tu bisnis kan kata benar ni comel pakai aku ni tu cocok obat telur lagi tu tak macam comel try nak banyak orang jadi dia kata comel ni kan kita bertawakal lah comel ni memang dia memang dia macam comel tak nak kembali dia sakit sikap kepala tu baru toksini teh jadi boleh lah satu dia kan di dapur mana amo cuma 10 malam teh kalau kita lain ini boleh amo galle boleh kerja lah suka ke dalam rumah harus boleh lah banyak kita kena nembah nak tahu dah ada jangan sakit cuma pula banyak dia baru tak boleh tahu apa terjadi gitu memang tak sakit tu masa tu amo kena bahu teh bukan kalah mesej tak bagian pelik tadi tengok di malam tak mana kata tak sakit tu pun jadi mula tu jadilah banyak dia pada dia kata dah jadi reti hari jual terbagun ni lah dia dah kata kena cari orang dulu orang cari orang yang kita lagi biar orang jadi juga kita beritahu orang pertama cerita tadi lah sama orang begitu mula-mula begitu kan kecil-kecil dia nak jadi dia jadi kami kan lepas tu dia kedua ambil orang ubah orang apa Sarah pun jadi. Lepas tu yang ketiga, amu jumpa orang itu 2 tahun lebih di Bukit Nenyo pun jadi. Lepas tu kan, dia semua dah kerja. Paknya dia lah. Pakai tu dia lah. Tu dia. Jadi kakak hari ni amu dua di situ hapus. Tak boleh ni nak sama ni sakit. Kenapa sakit? 3 bulan lebih. Duduk mana tu sakit? Betul sakit tu lah. Dia jaga, nak jamu tak boleh, seleding sakit. Sebab tu kalau orang pergi di hospital, seleding, jangan ngomong lagi sakit.